Ingat balik yang tadi kita bincang tadi. Hamzah perlu beza dengan huruf Ain. Ain. Jangan yatasaalun. Bunyi Arab. Arab. Jangan macam tu. Dia kalau baik. Untuk kalimah seterusnya kita tengok pula pada huruf sin tu. Sin baris atas. Selepasnya ada huruf mad yang bertemu dengan huruf hamzah. Dalam satu perkataan. Agak-agak Ustaz Firdaus apa hukum tajuknya? Dalam satu perkataan. Wajib muttasil. Betul, alhamdulillah. Okay. Saya tembak Ustaz. Oh ya ke? Sebaik kena je. Okey, baik. Untuk bacaan mad wajib muttasil ni, dia berlaku apabila huruf mad. Huruf mad ni ada 3 lah. Huruf alif, waw ataupun huruf ya. Bertemu dengan huruf hamzah. Bertemu pula dalam satu perkataan. Jadilah dia mad wajib muttasil. Cara bacaannya pula perlu dibaca dengan kadar 4 atau 5 harakat. Maka sin baris atas itulah yang perlu kita baca dengan sekurang-kurangnya 4. Yatasaalun. Cuba. Amma yatasaalun. Terbaik, alhamdulillah. Tu sin baris atas dibaca dengan kadar 4 atau 5 akad, kemudian diikuti pula dengan huruf hamzah baris atas. Ingat balik yang tadi kita bincang tadi. Hamzah perlu beza dengan huruf Ain. Jangan yatasaalun. Bunyi Arab. Arab. Jangan macam tu. Dia kalau hamzah kita bunyikan hamzah, kalau ain kita bunyikan ain. Ingatlah, hamzah kita lepas je suara. Ni saya bagi tips yang mudah lah kan. Hamzah kita lepas je suara, jangan ditahan-tahan di kerongkong. Jadi jangan ditekan-tekan di tengah kerongkong. Dia lepas je. Hamzah i u. Kalau ain tu kita ada penekanan sikit lah. I u. Kalau hamzah lepas i u. Ingatlah dua huruf ni, sebab kita akan jumpa banyak lagi dalam terutamanya dalam surah An-Naba ni, dua huruf ni, ain dan huruf hamzah. Kalau kita mulakan daripada sekarang, kita cuba latih lah. Kita tak adalah anggap kalau hari ni bincang, hari ni nak betulkan hari ni juga. Kalau tak dapat nanti dia jadi macam kecewa lah. Kecewa. Dia perlukan latihan ya tuan-tuan. Betul. Kita